kali 3. Tadi bukan kali 2. Weh. Wih, gila lah. Caca. Weh. Mana top gifter aku lah. Weh. Aku dah masuk dah. Mami, aku ada orang panggil. Dia bagi apa weh? Ha? Dia bagi apa? Dia mi. Okey. Relax. Aku bagi Ni soalan. ramai lah orang support aku. Relax. Terima kasih. Support Tika. Lama tak nampak Lami. Ini Tika, kalau kau kalah kau kena jawab true or true tau. Okay. Ulang lah. Ni lagu. Dulu. Ni, oi, dah memang Lami menang lah macam ni. Siapa bagi kau gift apa tadi? Pause. Wih, gila lah. Pause. Dia bagi aku pause tu. Bagi kau paus. Aku teringin ke nak dapat apa singa ke. Ada orang nak bagi aku singa. Siapa? Sultan TikTok weh Aisyah Khalid Siapa Sultan TikTok weh? Tika tak nak merkin masa. Tika nak Aisyah Khalid. Tika tak nak merkin. Apa ni? Tak, tadi dia kata tadi Merkin ada masuk live Rina, betul-betul. Lepas tu aku cakap lah aku tak nak Merkin yang masuk. Aku suka Aisyah Khalid. Aku ni daripada dulu minat Aisyah Khalid. Kau agak-agak lah nak suruh Aisyah Khalid masuk live kau. Aku pernah ada gambar dengan dia. Lah. Aku pernah ada gambar dengan dia. Lah, lepas tu? Kau nak Saja. Merecik sial. Lepas tu? Pasal aku bangga lah sebab aku idolakan dia. Oh, bangga. Aku bukan minat time dia dah famous. Daripada dulu dah aku dah minat dia. Aku suka Aisyah Khalid. Lah, pasal apa masalahnya? Bagi tahu je. Suka hati kau lah, suka siapa pun. Aku tak kisah pun kau suka siapa. Bagi tahu je. Pelik lah perempuan. Kan? Pelik kan? Aku Tika je pelik. Perempuan lain tak. Tika seorang je. Aku bagi tahu aku suka Aisyah Khalid sebab Aisyah Khalid dia tinggi, lepas dia handsome. Lepas tu dulu dia tak famous pun, sekarang dia dah famous. Sebab apa tak? Sebab aku selalu doakan dia. Asyik-asyik lelaki salah. Ya tu. Bagi tahu dia punya keyboard dia tu. Kenapa dengan keyboard dia? Macam dulu bersama semula. Syafiqah Aina. Wow, Syafiqah Aina weh masuk live aku tapi dia bagi aiskrim je. Tapi okey lah. You lose. Damn. This is not fair, man. Okey, kau jawab soalan aku. Okey, sekejap aku tutup lagu. Okey, dah apa dia? Okey, ni. Gambar tadi pegang. Pegang. Sekejap, bahaya sebab nanti nampak aurat aku. Aurat lelaki tak apa. Gambar tu. Pegang. Ya, sekejap aku kena pegang betul-betul sebab nanti nampak aurat aku. Aurat lelaki tak apa. Dia kena pegang macam ni weh. Aurat lelaki tak apa. Aurat apa tak boleh. Okey, pegang gitu. Okey. Okey. Soalan dia. Di manakah dia berada sekarang dan adakah hubungan korang masih berlangsung? Tak tahu dia kat mana. Mungkin dia boleh jadi balik kampung atau dekat sini. Tak ada. Tu yang kau cerita kat aku tu macam mana lain lah. Betul lah. Lain lah. Betul lah. Tak berlangsung dah lah. Apa? Ha? Apa kau cakap tadi? Yelah, aku kan tak tahu. Apa kau cakap? Ha? Ha. Betul lah, tak berlangsung. Dah tak berlangsung? Ya, mana ada berlangsung? Uish, lakah. Ya, lakah. Kau tengok tu gambar boyfriend dia. Tapi Tika dah single, guys. Tika dah single, guys. 800 orang dalam live saya ni. So, Weh, 800? ya, 800. 800 orang dalam live saya ni. Pergi masuk live Tika.
And pergi ni check dia. Dia single sekarang. Tapi aku suka Aisyah Khalid. Aisyah Khalid, tolonglah masuklah Tika Aisyah Khalid. Tika nak buat konten dengan Aisyah Khalid, please. Weh, kau kenal tak Aisyah Khalid, weh? Kau call dia jap. Aku kenal Ustaz Azhar Idrus je. Alhamdulillah. Lamin jealous. Lamin kecewa. Lamin jealous. Lamin kecewa. Tika nak dekat Lamin. Lamin tak nak kat Tika. Aisyah Khalid kat Indonesia. Lamin masuk line. Baiklah Walid. Balik Walid. Aisyah Khalid laki orang lah. Collab dengan Ria Ricis. Adam Razri kan ada. Aisyah Khalid. Aisyah Khalid. Aisyah Khalid. Kau bayangkan kalau kau nak Aisyah Khalid datang, takkan dia nak buat konten bakar baju dengan kau tu? Aku nak buat konten kebaikan dengan dia, dapat pahala. Kau nak pahala, kau tak menantikan dengan dia. Kau ya betul, tapi nak katanya buat konten dengan dia. Aduh, sikit apa tu aku? Lamin, tegur lah leher Atika tu. Weh, orang cakap leher kau. Mana ada, kan dia tutup. Ihin pernah jumpa Aisyah. Nak jumpa Aisyah Khalid. Lamin, tolonglah aku. Kau pergilah jumpa dia, apa masalahnya? Terabut lah. Tapi dia handsome kan, weh kan? Dia memang handsome, tak menafikan. Itulah, aku sukalah kat dia. Sekali handsome kan Lamin kan? Ya doh, support member. Weh, kau tahu tak Aisyah Khalid tu masa aku pergi masa aku pergi dekat yang bulan bintang tu. Kau tahu tak? Masa tu kau ada ke tak? Kau mesti tak ada kan? Sabar jap. Tika suka sebab banyak duit. Aku suka dia daripada dia tak ada duit lah. Daripada dia tu, Syed dengan Syasha Roshdina tu aku minat dia. Damn. Kantoi weh. Kalau dia ada duit, aku pun ada duit lah. Diam. Aku minum kau. Kau borak soal. Jap. Betul lah guys. Dia suka Aisyah sebab nak duit je. Mata duitan tu, dalam muka petak, mata duitan. Hello. Aku pun ada duit lah. Teruk dong kau ni Tika. Aku pun ada duit lah. Kau ingat aku nak ke duit Aisyah tu? Mata duitan. Ya doh, mata duitan weh Tika punya. Lamin jealous. Lamin jealous. Wait, sabar nak cerita yang masa pergi tu. Lepas aku minta selfie kat dia. Lepas tu dia macam nak macam ni. Aku cakap sorry macam ni je. Macam tu. Lepas tu kan, lepas tu aku simpan je gambar tu, tahu tak? Lepas tu aku print lah gambar tu, ni gambar dia. Tapi aku tak nak tunjuk. Gambar sama guys. Tak, ada 3 gambar kat sini. Aku suka tahu, aku minat lah dia. Kalau kau jumpa dia nanti kat Kelantan kot, dia pergi buat konten kat Kelantan, cakap dia, kawan saya minat sangat kat dia. Okay. Nanti aku sampaikan Sekarang lah. Kau kan ramai kenalan. Baru lah. Kau ingat kerja aku ke? Bodoh weh. Geram aku. Selabut aku. Tunggu aku pula. Penatlah ya Allah. Tak baik tu Tika suka-suka orang macam tu. Aku just minat kat dia. Please lah Lamin. Cuba kau minat Rasulullah macam mana kau minat orang macam tu. Allah, itu dah memang sepatutnya. Tapi aku just nak cakap. Aku just teringat masa kat event bulan bintang tu. Senyuman dia lebar sangat-sangat.
Lepas tu kan macam masa tu dia tinggi, faham tak? Aku macam tengok dia macam ni. Lepas tu dia tengok aku macam ni. Kau boleh faham tak weh perasaan aku yang masa tu aku macam Aisyah lekit. Video koyak bodoh. Akulah. Bodoh lah. You. Amanda. Ish, kenapa cakap garang-garang ni? Kau nak apa weh? Serabut. Kenapa you end? Ha? Memang dah phone tak ada bateri tu. Kata orang panggil sayang. Siapa panggil I sayang? Kantor ada orang panggil sayang. Siapa panggil aku sayang? Phone aku tak ada bateri. Elah tadi cakap lain. Bila masa aku cakap bangang? Kenapa? Cuba relax. Tenang. Habislah dia ni. Dia Jiwa. ni buat cerita tu. Gila lah Min. Tengoklah muka. Tengok aku sampai ambil handphone lama aku tahu tak? Nak call kau. Dah. Bye. Tak, sabarlah aku. Akulah pula orang kena pujuk dia. Aku ni dah tak pandai. Weh, janganlah marah aku. Aku dah end live ni. Marah? Mana ada marah bang? Janganlah marah aku. Benda gila. Ya, aku nak tidur lah bodoh. Tak ada bateri ni kau pula. Betul ke kau tak marah ni? Aku kecup perut bodoh. Aku tu sakit perut ni sampai aku nak terberak Marah buat apa bangang? Yelah, macam kau kan nak cakap dengan aku tapi aku duduk sibuk Aisyah Khalid tadi. Apa dah kau ni? Ya, aku nak tidur. Okay, bye-bye. Good night. Aku nak pergi on call. Bye. Sleep well. Aku nak pergi on call. Cakaplah elok-elok dulu. Nak pergi on call. Cak